Woi, aku lapar woi. Hari ni aku makan dekat French Fries Bukit Bintang. Kalau korang tengah jalan-jalan dekat Bukit Bintang tu, korang wajib datang sini tau. Lagi-lagi yang single tak ada kawan tu. Sebab tu aku selalu makan dekat sini. Dekat sini tak pernah tak ramai customer. Nak tapau boleh, nak dine in pun boleh. Kali ni aku datang bukan saja-saja tau, tapi aku nak try menu baru dia, Viral Crispy Nashville Sandwich. Dia punya isi banyak, tebal pula tu. Memang betul crispy isi dia, lembut, senang nak kunyah. Bukan tu je tau, aku try banyak lagi menu dia. Ini Nashville Chicken gabungan ayam crispy dan fries. Pedas dia pedas-pedas manja je. Kalau awet korang merajuk, suka tarik-tarik muka, korang kasih dia cheese stick ni je. Dia boleh tarik puas-puas tau. Rangup, lembut pula tu. Confirm awet korang tak tarik muka dah. Kalau korang keluar rumah, lupa nak mandi, jangan risau. Korang boleh makan ni, mandi rice with chicken. Lepas makan, terus segar. Tak lupa juga dengan favourite aku, menu utama dia, classic fries. Memang wajib untuk aku kalau aku datang sini. Bukan tu je tau, korang mesti try dessert dan air buah fresh dia pun ada tau. Barulah lengkap hidup korang. Tunggu apa lagi? Jom datang ke French Fries Bukit Bintang sekarang.